So, ni adalah smartphone flagship terbaru daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi 17 Ultra. Sama macam tahun-tahun yang sebelumnya, fokus utama siri Ultra ni adalah untuk fotografi. Sebab tu tahun ni dia masih lagi partner dengan Leica lah. Dan bila dia fokus untuk fotografi, yalah, of course korang pun tahulah, abang memang suka. Jadi korang dengar elok-elok, ada 3 benda baru yang Xiaomi letakkan pada kamera diorang untuk tahun ni. Pertama, Xiaomi first 1-inch ultra large sensor with low fig HDR. Apa benda low fig ni? Kejap lagi aku akan explain. Kedua, world first 200 megapixel 75 to 100mm mechanical optical zoom. Apa benda mechanical optical zoom ni pun kejap lagi aku akan explain. Kemudian yang ketiga, last kali adalah mobile imagery first Leica Apo optical lens. Apa benda Apo ni? Yang ini pun kejap lagi aku akan explain. Baik, LOFIC, low fig kan? Apa benda low fig ni? Yang pertama tadi itulah. Ni aku nak start cerita dia ni. Jadi low fig ni ataupun nama panjang dia adalah lateral overflow integration capacitor. Panjang sangat, jadi pendekkan jadi low fig. Jadi low fig ni dia adalah teknik baru yang dimajukan oleh pihak Xiaomi untuk mendapatkan dynamic range yang lebih tinggi lah pada foto dan video. So instead of bergantung kepada teknologi sedia ada, contohnya macam multi frame ataupun dual conversion gain, yang mana dua-dua ni kebanyakan smartphone, even Xiaomi pun sebelum ni dah pernah pakai. So instead of bergantung kepada dua teknologi ni, Xiaomi perkenalkanlah teknologi low fig ni, yang mana low fig ni dia adalah lebih bersifat hardware instead of software macam yang dua macam aku cerita yang tadi tu. Jadi secara mudahnya, low fig HDR ni dia membantu untuk meningkatkan sensitivity sensor kamera tu untuk terima lebih banyak cahaya daripada apa yang dia mampu. Ataupun kalau nak mudah faham lagi, konsep dia tu macam korang nak tangkap air hujan menggunakan baldi. So baldi tu dia adalah sensor, hujan tu adalah cahaya lah. Jadi bila hujan turun dan kemudian air dekat dalam baldi tu dah makin penuh, so dia dah tangkap air tu banyak. Apa yang berlaku bila baldi tu penuh? Dia akan melimpah, betul tak? Jadi air yang melimpah ni, cahaya yang melimpah tu, dia kira satu pembaziran lah kalau kita tak garap, tak ambil dia. Maka itulah datangnya low fig. Mana low fig ni akan berada di bawah baldi tu untuk tangkap lagi banyak lagi air. So air yang melimpah tu akan dikumpulkan juga airnya. So cahaya yang melimpah tu akan diserapkan juga ke dalam sensor. Jadi cahaya tu bila dia dah peak, boleh dapat lagi banyak lagi informasi untuk dimasukkan dalam foto ataupun video. Lebih kurang macam itulah cerita dia kan. Nak bagi korang faham, senang faham. Aku punya cerita ni dia tak adalah scientifically tepat lah kan, tapi at least korang get the idea lah apa benda low fig ni. Maka dengan implementasi low fig HDR ni, kalau korang ambil gambar yang mempunyai kontras backlight ataupun cahaya yang terlampau terang dan terlampau gelap dalam satu gambar, low fig HDR ni dia akan banyaklah membantu untuk collect semua cahaya yang masuk tu supaya gambar akan nampak sama macam apa yang kita nampak dengan mata kita. By the way, sensor 1-inch yang digunakan pada Xiaomi 17 Ultra ni adalah sensor 1-inch yang baru. Nama dia adalah Light Fusion 1050L. Dan sensor ni digandingkan juga dengan Ultra Pure Leica punya design lens lah. Bila campur kahwin tu, meletup. Lepas tu kita ke bahagian zoom dia pula. Jadi kamera zoom yang terdapat pada Xiaomi 17 Ultra ni dia memang unik. Pertama, dia punya sensor size dia besar, dia 1/1.4 inch. Dan dia punya size megapixel pun besar juga, 200 megapixel. So kalau ambil gambar tu memang akan super sharp, and kalau buat in sensor zoom pun akan still cantik lah, walaupun pada focal length yang sangat jauh kan. Nama sensor dia ni adalah Samsung HPE Image Sensor. Overall dia punya spek, dia punya performance memang menarik. Tapi apa yang lagi menarik adalah kamera zoom telefoto dia ni boleh zoom secara optikal. Maksud dia adalah dalam kamera dia tu, dia punya lens tu dalam tu dia bergerak tau. So dia boleh zoom daripada 75 hingga ke 100mm secara optikal, bukan in sensor zoom tau. Hanya selepas 100mm baru dia akan initiate penggunaan in sensor zoom. Korang faham tak apa aku cakap ni? Korang faham tak betapa mind blownnya teknologi ni? Ruang dekat belakang smartphone yang kecil tu kan, dia boleh sumbat kamera yang boleh zoom secara optikal. Dia macam ni nampak ni? Ni dia zoom secara optikal. Xiaomi 17 Ultra pun dia zoom secara optikal. Aku masa pergi tengok dia orang bedah kan, buka belakang smartphone tu, nampak benda tu bergerak.
aku macam, apa, memang mind blown gila lah. Yes, buat masa sekarang mungkin ada antara korang yang akan katalah, alah dia punya zoom 75 hingga 100mm je, tak berapa jauh pun. Yes, memang betul lah. Tapi yalah, korang kena tengok benda ni dari sudut yang lebih luas. Teknologi ni dia akan membuka ruang kepada smartphone untuk mempunyai kamera telefoto yang boleh dilaras, sama macam apa yang terdapat pada kamera mirrorless DSLR. Tapi yang menariknya, dia dalam bentuk yang compact macam smartphone biasa. Sebab itulah aku memang excited lah kan bila benda tu jadi macam tu. Jadi habis cerita berkenaan dengan optical zoom lens tu, now kita cerita yang seterusnya tu lah. Kita akan masuk ke bahagian Apo certificate tu. Benda Apo ni. Jadi Xiaomi 17 Ultra ni adalah smartphone pertama di dunia yang diberikan sertifikat Apo daripada Leica ni, yang mana sebenarnya agak susah lah nak dapat certification ni. Kebiasaannya lens yang dapat certification Apo daripada Leica ni adalah lens yang memang harga beribu-ribu, berpuluh ribu pun ada. Tapi kali ni dah ada dekat Xiaomi 17 Ultra. So apa benda Apo ni? So Apo ni dia adalah singkatan kepada apochromatic lah. And fungsi dia memang mudah. Dia pastikan yang mana warna RGB, warna hijau, warna biru, warna merah. So ketiga-tiga warna ni kan ada dalam cahaya. So Apo ni dipastikan yang mana ketiga-tiga imbasan cahaya ni jatuh pada titik yang sama. Maksudnya bila cahaya masuk ke dalam lens, kan dia dalam lens tu ada banyak kantar kan, ada 7 lah, ada 8 kan, diimbas, yang mana cahaya tu akhirnya akan jatuh tepat selari kepada atas sensor. Dan sensor kamera ni dia akan serap cahaya tu dan dia akan proses jadikan gambar, yang mana gambar tu korang akan post dekat social media. So kat sini basically aku rasa aku tak menjawab lagi apa benda Apo tu kan. Okay, macam ni lah. Korang pernah tak tengok gambar yang korang ambil? Contohnya korang ambil gambar ranting ke, ataupun pagar ke, yang mana ranting dengan pagar tu berada pada kawasan yang backlight kan. Belakang dia tu cahaya memang harsh. Dan bila korang ambil gambar tu, korang perasan yang mana dekat bingkai-bingkai gambar dekat ranting tu ada macam warna-warna ungu sikit, halus-halus. So warna-warna ni yang korang nampak ni, yang tak sepatutnya berada di situ, dipanggil sebagai purple fringing ataupun chromatic aberration. Dia jadi disebabkan tiga warna yang macam aku cakap tadi tu, merah, biru, hijau tu, dia tak jatuh lepas dia dah imbas dekat dalam lens tu, dia tak jatuh selari pada sensor. Mungkin salah satu daripada tiga warna tu dia tak imbas secara cantik lah kan. So mungkin dua warna selari tapi satu warna tu dia off sikit. So bila off sikit tu, itu yang keluar warna pelik-pelik, yang itu yang dipanggil sebagai purple fringing tu. Maka dengan lens yang ada apochromatic ni, benda ni semua, masalah purple fringing ni semua akan hilang. Sebab dia akan pastikan dekat dalam lens tu, waktu diimbas tu, cahaya akan jatuh selari. Imbasan cahaya tu akan jatuh cantik pada sensor. Yes, yang ini pun maybe akan kedengaran lah. Mungkin korang akan cakap yang mana, alah nak buat apa susah-susah pakai apochromatic ni semua. Kan purple fringing tu semua boleh buang secara software. Pakailah kan, mana-mana software editing boleh buang benda tu. Yes, memang betul. Tapi kalau korang selalu pakai fungsi editing software ni pun, korang tahu yang mana kadang-kadang tak semua purple fringing tu boleh hilang. Lagipun kan lagi baik kalau kita bantras masalah tu before benda tu jadi kan. Betul lah. Maka itulah dia tiga benda baru yang ada pada kamera yang terdapat pada Xiaomi 17 Ultra ni, yang membuatkan Xiaomi 17 Ultra ni jadi lebih powerful daripada model yang sebelum ni. So macam aku cerita tadi lah, pertama dia ada low fig HDR kan, untuk dapatkan dynamic range yang lebih baik. Dan kemudian yang kedua, dia menggunakan mechanical optical zoom kan, daripada 75mm hingga 100mm. Dan last kali, dia punya lens zoom dia tu ada certification Apo daripada Leica untuk mengelakkan masalah purple fringing dan chromatic aberration. Okay, so selain daripada kamera dia yang pro ni, mungkin korang tertanya kan, apa lagi spesifikasi yang best yang terdapat pada Xiaomi 17 Ultra ni? Basically spesifikasi dia bukan biasa-biasa. Yalah, smartphone flagship kan. Jadi skrin dia dekat depan ni, dia pakai 6.9 inci Xiaomi Hyper RGB OLED display. Memang terang gila skrin dia ni, sampai 3500 nits peak brightness. Kaca depan ni pula menggunakan Xiaomi Shield Glass 3.0 yang mana lagi tahan lasak daripada generasi yang sebelum ni. Untuk performance pun, ini pun tak perlu risau, dia gunakan yang paling flagship sekali, iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen
2.5. Dan kemudian kapasiti RAM dia 16GB LPDDR5X dan storage dia ada dua pilihan, 512GB atau 1TB UFS 4.1. So kalau korang nak lenjan edit video 4K ke, main game berat ke, memang tak ada hal lah. Dia siap ada Xiaomi 3D Dual Channel Ice Loop System untuk sejukkan phone ni bila korang pulun guna pakai dalam keadaan yang ekstrim lah. Untuk bateri pula, dia orang sumbat bateri yang besar, 6000 mAh silicon carbon. Dan dia punya charging pun laju juga, 90W hypercharge. Dan kemudian dia ada juga 50W wireless hypercharge. So kalau korang bawa smartphone ni shoot dekat luar tu semua the whole day, memang takkan ada masalah lah. Kalau hujan pun tak ada masalah juga sebab dia ada pelindungan IP rating IP6A. Kemudian Xiaomi 17 Ultra ni pun didatangkan dengan software yang paling latest, iaitu Xiaomi Hyper OS 3. Dan yang paling bestnya juga untuk major software update, Xiaomi cover sampai 5 tahun. Dan kemudian security update selama 6 tahun. Jadi kalau korang beli tu, memang korang boleh pakai dalam jangka masa yang sangat lama. Ada 3 pilihan warna yang korang boleh pilih. Ada warna hitam, warna putih, dan kemudian warna starlit green yang macam korang tengok dalam video ni lah. Itu kira warna signature lah untuk tahun ni. Jadinya dengan segala teknologi Leica ni semua dimasukkan dalam smartphone ni, rasanya korang boleh simpan dah lah kot. Korang punya compact camera tu dekat rumah kan. Just bawa Xiaomi 17 Ultra ni untuk keluar ambil gambar je. Confirm korang akan puas hati. Untuk harga rasmi, pre-order, promo tu semua, itu semua aku akan letakkan info-info tu dalam description box di bawah. Sebab masa aku rekod video ni, smartphone ni dia belum official lagi launch dekat Malaysia kan. So abang tak tahu. So tengoklah dekat bawah kan. Korang boleh tengok dekat Xiaomi Store, dekat Lazada, dekat Shopee. Semua link aku akan letak dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.